Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita telah melihat di mana SK Seremban WA telah membuat satu orang kata apa, mengorak langkah langkah ke hadapan daripada yang lain dengan membuatkan galeri Madani Malaysia Madani ini. Ya, kita mengambil inspirasi daripada kerajaan semasa sekarang di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, di mana memperkenalkan Malaysia Madani. Daripada inspirasi itu, guru besar dan disokong oleh guru-guru di SK Seremban WA ini telah membuat satu galeri di mana untuk mengangkat dan memekarbatkan Malaysia Madani. Ya, kerana kita semua tahu dalam Malaysia Madani ini adanya kata apa, kesejahteraan, daya cipta, ihsan dan sebagainya. Ini semua adalah membantu kita anak-anak di Seremban WA ini lebih berkeyakinan dan juga lebih integriti dari segi sudut pada masa sekarang. Ya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang terlibat, yang bersengkang mata menyediakan galeri Malaysia Madani ini. Saya berharap dari semasa ke semasa akan lebih lagi informasi-informasi yang dapat dikongsikan kepada anak-anak kita di SK Seremban WA ini untuk mengorak lebih ke hadapan, lebih maju dan lebih integriti yang selalu yang disebutkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, integriti yang diperlukan dalam masa sekarang. Ya, sekiranya ada ibu bapa yang berlapangan selepas raya ni, kalau ada yang nak datang, ya, bolehlah info ataupun memberitahu kepada guru-guru kelas ataupun boleh terus langsung kepada guru besar untuk datang melihat galeri Malaysia Madani ini. Dan juga saya rasa guru besar juga terbuka sekiranya ada pendapat-pendapat yang lebih untuk memajukan galeri Malaysia Madani ini. Saya harap guru besar boleh menerimanya dengan hati yang terbuka. Adalah ini kerana sebab kita ingin memajukan anak-anak kita di SK Seremban WA ini. Ya, saya menjemputlah kepada seluruh keluarga SK Seremban WA ini, terutamanya ibu bapa dan penjaga, untuk datang singgah tengok. Dan penat guru-guru SK Seremban WA ini bersengkang mata membuat sebuah galeri yang bagi saya adalah satu yang istimewa di mata saya, adalah yang terbaik setakat ini. Ya, saya berharaplah untuk parents ataupun penjaga untuk singgah melihat sekejap, ya, dan memberi buah idea kepada untuk lebih ceria lagi kita punya galeri Malaysia Madani. Ya, baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.